Lagi perkembangan tragedi bas UPSI, kita berlintas langsung bersama Kumaran Rajamani di Hospital Gerik Perak. Kumaran, teruskan dengan laporan anda. Ya, Nursyah, saya sudah pun berada di hadapan Hospital Gerik ketika ini untuk melihat dan membawakan perkembangan terkini kejadian kemalangan yang melibatkan sebilangan besar pelajar Universiti Sultan Idris Shah UPSI yang telah terlibat dalam kemalangan di sekitar Jalan Jeli Gerik. Dan untuk makluman ya, ketika ini proses meletakkan mangsa di unit-unit di dalam Hospital Gerik ini sedang dijalankan dengan mangsa-mangsa yang telah meninggal dunia sedang ditempatkan di unit forensik, manakala ada mangsa yang sedang mendapatkan rawatan. Dan menurut kenyataan yang baru saja dikeluarkan oleh pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak, Sayani Saidon, beliau telah memaklumkan bahawa jumlah mangsa yang direkodkan setika ini adalah 33 orang dengan yang mangsa cedera ya. Setakat ini 33 orang dengan 7 berada di zon merah, 20 orang berada di zon kuning, manakala 6 di zon hijau. Manakala bagi status mangsa yang meninggal dunia, jumlah yang direkodkan adalah 15 orang, 10 perempuan, 5 lelaki. Dan 13 mangsa meninggal dunia di lokasi, manakala 2 mangsa direkodkan meninggal dunia di hospital. Dan kedudukan semasa mangsa adalah sebanyak 29 orang mangsa yang cedera telah sedang dapatkan rawatan di Hospital Gerik di belakang saya ini. Manakala 4 mangsa cedera sudah dihantar ke hospital balik. Manakala 15 mangsa yang cedera meninggal dunia berada di unit forensik Hospital Gerik. Dan untuk makluman ya, pergerakan semasa dimaklumkan bahawa kebanyakan mangsa yang meninggal dunia ini akan dibawa jenazahnya ke Hospital Ipoh untuk tujuan berdasiasat. Dan perkembangan mengenainya akan kami bawakan menerusi sidang media yang dijadualkan akan disampaikan oleh Ketua Polis Perak sebentar saja lagi. Saya kira itu perkembangan semasa langsung dari Gerik, Nursyah.